Ini adalah perkara yang paling bijak yang korang pernah buat. Berdaftarkan diri korang dalam ruang ini, tuan-tuan. Dan aku akan katakan tuan-tuan dan puan-puan. Dan mungkin ada wanita tua di sini. Tapi mungkin tuan-tuan, ini adalah perkara yang paling bijak yang korang pernah buat. Sebab aku akan beritahu kepada korang beberapa perkara yang korang perlu dengar. Jadi sebelum kita mula, perkara paling penting mengenai apa saja yang korang buat dalam hidup ni adalah mindset korang. Dan itu adalah pelajaran pertama. Ianya tentang G mindset. Korang tahu ramai yang mesti aku tanya, kenapa aku panggil G mindset? Korang boleh panggil satu yang lebih serius daripada itu? Tak. Aku suka nama tu. Aku suka G. Itulah dia. Ia adalah G mindset. Kita akan belajar satu tentang diri kita. Kita akan belajar satu tentang bagaimana cara korang melihat dunia. Kerana pada hakikatnya bagaimana cara korang melihat dunia ni adalah secara mutlaknya membentuk bagaimana korang bertindak balas terhadap dunia ni. Bagaimana korang bertindak balas dalam dunia ni. Bagaimana orang melihat korang. Semuanya bergantung pada bagaimana korang melihat sesuatu. Ada yang sangat sedikit perkara dalam hidup ni yang ada dalam kawalan. Yang ada dalam kawalan kita. Bukan semua benda dalam kawalan kita. Tapi ada benda yang dalam kawalan kita. Aku belajar semua pelajaran yang aku akan ajar korang ni dengan cara yang sangat susah. Aku tidak belajar benda ni semua melalui video. Tak. Jadi korang semua sangat bertuah. Aku akan ajar semua benda ni dengan cara yang paling susah. Aku datang daripada langsung tak ada apa-apa. Ada khabar angin pula. Khabar angin yang berlegar dekat internet yang mengatakan bapa aku adalah pemain catur peringkat dunia. Dan aku dapat banyak harta daripada dia. Dan aku datang daripada keluarga yang penuh dengan ramai perempuan dan sebagainya. Langsung bukan begitu. Keadaannya ayah aku adalah seorang G yang sebenar. Dia berada dalam tentera berpangkalan di negara S. Dalam tentera S. Aku tak boleh bagi tahunya. Ini sangat sulit untuk aku pecahkan rahsianya. Ayah aku adalah sebenarnya direkrut untuk Secret Mission. Dia adalah prinsip Secret Mission. Sekarang dia masih hidup. Ayah dan mak aku masih hidup sihat bersama. Aku bersyukur kata-kata itu. Jadi ayah aku bekerja dekat Secret Mission. Dia berpangkalan di negara X. Dia bertemu ibu aku, seorang wanita yang cantik di Asia. Dia seorang lelaki yang segak pada zaman itu. Ia adalah satu kisah cinta yang hebat. Dia bawa balik ibu aku ke negara X bersama dia. 4 orang cahaya mata yang sangat seksi. Aku adik-beradik yang nombor ke X. Aku tak boleh bagi tahu. Dan kemudian dia meneruskan hidupnya sebagai seorang G, iaitu pemain catur peringkat dunia. Dan mengembara ke seluruh Asia negara. Dia tidak pernah mengejar pun ramai perempuan, harta dengan banyak. Dia pasti tidak meninggalkan apa-apa untuk aku daripada segi harta atau perempuan. Dia tidak mempunyai apa-apa untuk tinggalkan dari segi itu. Jadi semua yang ditinggalkan untuk aku adalah mindset. Dan mindset ni cukup untuk membolehkan aku membina kehidupan yang aku mahukan. Ayahku tak pernah menjadi seorang lelaki yang terkenal. Dia tak minat dengan benda-benda macam tu. Ramai perempuan, dia tak minat. Dia tidak pernah peduli dengan jadi terkenal dengan ramai perempuan. Dia peduli tentang perkara lain. Jika dia mahu mempunyai ramai perempuan atau kekayaan, dia akan mempunyai sangat ramai perempuan dan kekayaan. Dan aku secara pribadi memutuskan aku mahu ramai perempuan dan harta kekayaan. Dan semua pelajaran yang aku akan letakkan dalam kursus ni banyak daripada dia dan banyak juga daripada pengalaman besar dalam rumah keadaan yang susah. Membesar dalam isi rumah ibu dan ayah yang masih hidup bersama, membesar di perumahan sosial, projek perumahan di negara S. Apabila ibu dan ayahku masih bersama sehingga sekarang, aku membesar di negara S, menjadi seorang underground fighter champion peringkat dunia dan Asia, dan sekarang menjadi lelaki yang dikenali kerana mempunyai ramai perempuan, bertaraf James Bond. Jadi semua pelajaran ini semua yang belajar dengan cara yang paling susah. Dan jika korang tidak bersetuju dengan apa yang dalam video ini, itu adalah hak korang. Aku boleh jamin sempurna apa yang aku cakap ni, aku tahu apa yang aku cakapkan. Aku pernah berada dalam situasi mak ayah aku masih hidup, tapi susah. Mak aku menangis kerana dia penat. Aku pernah menjadi lelaki yang punya ramai perempuan. Aku pernah menjadi lelaki yang tidak dikenali. Aku pernah jadi yang terkenal. Aku pernah menjadi underground fighter champion peringkat dunia dan Asia. Aku pernah mula daripada kosong sehingga ke tahap aku terpaksa berlari pergi gym kerana aku tidak mempunyai kenderaan untuk ke sana. Aku telah membuat semuanya. Jadi aku telah menjalani kehidupan yang sangat ekstrim. Dan di sinilah pelajaran datang. Jadi apabila aku bercakap tentang G mindset adalah perkara yang paling penting. Ini sebenarnya agak lucu. Seorang gadis pernah datang dekat aku. Yang dulu aku dating. Dia kata dekat aku, kau ni mengingat aku tentang RuPaul. Dan RuPaul adalah drag queen yang terkenal. Jadi tidaklah begitu bagus. Aku tanya kenapa? Dia kata, kerana dia ada satu kata. Dia kata, aku sentiasa mahu jadi terkenal. Aku hanya perlu menunggu seluruh dunia mengejar. Dan dia kata, kau ada mindset yang sama dengan dia.
Dan dia berkata ini kepada aku. Sebelum aku menyai apa-apa, kerana aku beritahu semua orang, aku beritahu semua orang, aku akan menjadi juara underground fighter, champion tahap dunia dan Asia. Apabila bertahun-tahun sebelum aku mempunyai gelaran tu, sebelum aku mempunyai gelaran Thailand ataupun Singapura sebagainya, aku baru mula berlawan dan sepertinya, aku juara dunia. Seterusnya, ya. Dan aku terus menyebutnya. Tapi aku menyebutnya dengan keyakinan yang tulen. Aku tahu aku akan menjadi yang terbaik. Aku akan jadi yang terbaik. Aku rasa akan jadi fantastik. Korang harus faham bahawa dalam dunia ni semua orang saya beritahu korang, jangan sombong, jangan ego. Aku ulang balik, korang harus faham bahawa dalam dunia ni semua orang saya beritahu korang, jangan sombong, jangan ada ego. Apabila aku mempunyai sosial media, aku akan meletakkan ego aku secara berlebihan kerana aku rasa ia sangat menghiburkan. Tetapi orang ramai akan saya memberitahu korang untuk tidak bercakap dengan cara yang penuh dengan keyakinan. Orang tidak akan suka korang menjadi yang sangat sombong dan punya ego. Ini adalah perkara yang paling teruk yang pernah ada. Terus terang aku cakap, biar aku bagi tahu korang satu fakta aspek. G-mindset, perkara pertama, hidup korang tidak akan pernah menjadi lebih teruk jika korang berjalan dalam dunia ni mencari korang adalah lelaki yang paling hebat. Korang bangun, korang lihat cermin dan katakan, aku adalah lelaki paling hebat. Aku adalah lelaki. Tidak ada siapa dalam planet ni yang boleh buat, aku tidak boleh buat. Jika aku meletakkan minda aku untuk melakukannya, aku tidak peduli berapa hebatnya korang. Aku akan memutuskan untuk jadi lebih hebat. Dan aku akan conquernya. Aku akan menjadi lebih baik daripada korang. Dan aku percaya itu. Aku bukan sekadar mengatakan perkara ini. Aku benar-benar percayanya. Dan apabila korang melalui kehidupan yang korang benar-benar percayai, korang adalah lelaki, itu ada sedikit keburukannya. Ada sedikit aku beritahu. Keburukannya adalah semua orang panggil kau sombong. Semua orang katakan korang korporat. Semua orang akan kata kau punya ego besar. Korang akan kehilangan beberapa kawan yang loser. Siapa peduli? Apa yang korang dapat adalah orang lain berada di jalan yang sama akan jadi jijik. Orang lain akan fikir, ya, aku juga lelaki yang paling hebat. Lelaki ini hebat. Jom kita berjaya bersama-sama. Itulah yang akan berlaku. Jadi perkara pertama yang korang boleh buat adalah G-mindset. G-mindset adalah perkara yang korang perlu boleh percaya. Korang adalah lelaki yang paling hebat. G-mindset adalah korang adalah lelaki paling hebat. Walaupun korang boleh jadi lelaki itu lagi, walaupun aku belum jadi juara underground fighter, aku tahu aku akan jadi lelaki itu. Dan inilah bagaimana sekarang apabila hidup aku ni penuh dengan circle yang penuh. Ini agak menarik. Aku akan cerita satu kisah yang sangat hebat. Semasa aku muda mempunyai pekerjaan jualan dan aku terpaksa memandu. Aku terpaksa memandu ke mesyuarat jualan untuk cuba jual periklanan. Aku mempunyai kereta yang sangat lama dan buruk. Aku berumur lebih kurang 20-an. Aku mempunyai kereta yang lama dan buruk ni. Aku sedang memandu dan semasa aku memandu kereta aku tidak mempunyai tempat, aku tak mempunyai duit untuk baikinya. Dan kereta aku ni mempunyai kemek di bahagian depan. Bahagian depan semuanya hancur. Jadi aku terpaksa letak kereta tu jauh daripada mesyuarat jualan. Dan kemudian aku berjalan kaki ke mesyuarat jualan. Jadi aku memandu kereta ini. Semasa aku memandu kereta ni, dekat lampu isyarat, tiba-tiba dekat lampu isyarat tengah berhenti. Waktu tu lampu isyarat merah. Di sebelah aku pada hari Selasa pagi, ada satu kereta. Muzik dia kuat, sport, bumbung terbuka dengan nombor plat Jepun. Seorang lelaki berumur lebih kurang 30 tahun dengan perempuan yang ramai yang sangat cantik di sebelahnya. Dan aku ingat, aku lihat dia dan aku fikir, siapa lelaki ni? Di sini aku dengan kereta yang rosak, aku dalam perjalanan untuk melakukan pekerjaan yang susah dan aku tidak mampu baiki kereta aku. Lelaki ini daripada Jepun dan dia baru saja memandu ke negara S dan dia mempunyai plat Jepun. Dia mempunyai perempuan yang ramai yang sangat cantik dan mempunyai muzik yang kuat dalam perjalanan untuk makan tengah hari. Di manakah silapnya hidup aku? Dulu aku berhenti di perhentian bas untuk pergi kerja. Tiba-tiba lalu seorang lelaki kereta sport berplat Jepun, pasang muzik kuat di dalam kereta dia, penuh dengan perempuan yang cantik bertaraf model. Perempuan dalam perjalanan, berat nak cerita pasal benda ni, tapi aku akan ceritakannya. Dulu aku berdiri di perhentian bas untuk pergi kerja. Tiba-tiba seorang lelaki
dalam kereta sport, nombor plate Jepun, pasang muzik kuat. Dalam kereta dia penuh dengan perempuan yang ramai bertaraf model. Dalam perjalanan nak pergi makan tengah hari. Masa tu aku pandang dia, perasaan kagum. Tertanya-tanya hati aku, seorang lelaki ni dari Jepun baru sampai ke negara ni. Aku mau jadi lelaki seperti itu. Dan aku fikirkan itu setiap masa. Sekarang aku tinggal di negara ni, aku pula yang jadi macam lelaki itu. Aku pandu kereta di negara ini dengan kereta, dengan ramai perempuan yang lawa di sebelah aku. Ramai gila perempuan yang lawa, model, dan orang di tepi jalan pandang aku dengan pandangan sama persis seperti pandangan yang aku pernah berikan pada lelaki itu dulu. Dan sekarang kitaran itu jadi bulatan yang penuh. Ada satu peristiwa yang kecil yang mana aku nampak orang lain punya lebih ramai perempuan yang cantik daripada aku. Dan itu perkara terus tanam dalam kepala otak aku. Aku berjalan ke sekolah. Jika aku berjalan ke sekolah, college dengan kawan-kawan aku terpaksa berjalan. Aku pergi ke college di sebarang bandar. Jadi aku terpaksa berjalan jauh sangat. Ialah mimpi ngeri yang teruk. Jadi aku berjalan separuh jalan. Aku bertemu dengan beberapa orang lain, menjelang, dan ada kumpulan 5 atau 6 orang. Di sepanjang jalan tu, apabila aku bertemu dengan satu kereta sport meluru laju, melepasi kami, dan semua orang lain seperti, oh ya, kereta sport. Aku ingat aku kata kepada kumpulan itu, aku baru umur 18 tahun. Aku kata, tidak, ia menjekakan. Korang kena faham bahawa lelaki ini punya ramai sangat perempuan yang sangat cantik. Dan kita semua tidak akan pernah punya itu. Dan mereka seperti, oh ya, hanya perempuan, kereta. Aku seperti, tak. Korang tak faham ni. Ada life hack. Ada sesuatu yang berlaku di mana orang lain menjalani kehidupan yang orang lain tidak dapat jalani. Ada sesuatu yang berlaku. Aku mau jadi seperti lelaki itu. Ramai perempuan, kereta yang cantik, sports. Seperti itu. Aku maukannya. Dan tak ada orang beritahu aku. Peristiwa kecil ni tidak tanam dalam otak mereka. Sebuah kereta sport yang memintas, ianya mengganggu aku. Ia sangat mengganggu. Sehingga aku hingga terasa seperti aku memutuskan aku akan melakukan apa sahaja untuk kehidupan seperti itu. Sedangkan orang lain hanya melihat dan meneruskan kehidupan normal mereka. Inilah sebabnya aku mempunyai ramai perempuan yang lawa bertaraf model. Orang lain tak ada. Kerana peristiwa kecil ni tanam dalam kepala otak aku. Jadi inilah perkara kedua. G mindset. Perkara pertama, korang harus percaya yang korang adalah lelaki yang paling hebat. Korang boleh mencapai apa saja. Dan apabila aku mengatakan itu, aku akan mengatakan sekali lagi. Korang harus faham. Korang harus percaya yang korang adalah lelaki paling hebat. Dan korang harus percaya korang boleh mencapai apa sahaja. Aku tidak mengatakan korang boleh mencapai apa sahaja dengan mudah. Tak. Aku tidak mengatakan ia tidak mengambil banyak kerja. Tidak. Aku tidak mengatakan ia akan berlaku dengan cepat. Tidak. Aku tidak mengatakan dengan semua perkara itu. Tapi korang harus percaya korang boleh mencapai apa sahaja. Aku beritahu korang sesuatu sekarang. Aku tak peduli jika ia menjadi angkasawan. Aku tak peduli ia perlu mendaki gunung. Beri aku masa untuk aku berlatih. Aku akan lakukannya. Aku tahu itu fakta kerana aku tahu siapa aku sebagai seorang lelaki. Itu perkara pertama. Perkara kedua, korang perlu menjadi perspicacious. Korang perlu sangat spesifik. Korang perlu faham bahawa di dunia ni banyak orang melakukan perkara yang menakjubkan yang korang tidak lakukan. Dan itulah itu perkara yang perlu buat korang marah. Kerana jika ia buat korang marah, korang akan bermotivasi. Korang perlu marah. Dan aku akan beritahu korang untuk marah. Kemarahan adalah satu kuasa yang hebat. Seperti aku katakan dunia ni, beritahu korang jangan sombong. Beritahu korang jangan ada ego. Dan korang tahu jangan ada kemarahan. Diorang bagi tahu dengan semua itu dengan satu kelemahan. Korang adalah lelaki yang matang. Korang adalah fucking lelaki. Korang adalah lelaki yang dewasa sepenuhnya. Adalah perkara yang biasa untuk korang marah. Adalah perkara yang biasa untuk korang melihat dunia ni dalam kehidupan korang. Kalau korang tak punya ramai perempuan, kalau korang tak punya rumah yang korang idami, kalau korang tak punya kereta yang korang nak pandu, dan marahlah. Dan berkata korang tahu, korang perlu marah. Korang perlu marah. Kenapa aku tak ada benda tu? Aku mahu perempuan. Aku mahu perempuan yang cantik, yang taraf model. Aku mahu kehidupan yang lebih bagus. Tak ada salahnya jika korang mengambil kemarahan itu dan korang mengadakan ke arah yang betul. Terus terang aku cakap, korang kena marah. Inilah sebabnya aku berhenti berlawan dengan underground fighter. Dalam underground fighter, sekarang orang bertanya kepada aku, kenapa aku berhenti lawan? Sebab masa aku berlawan dulu,
Aku dah melalui satu neraka untuk mendapatkan semua yang aku ada sekarang. Aku tidak mencari apa-apa ketika aku berlawan masuk negara fighter. Tak, aku tak mencari apa-apa. Dan sekarang aku punya kehidupan yang aku ada sekarang. Aku ada kehidupan yang baik. Sekarang aku dikelilingi perempuan. Aku ada kehidupan yang aku nak. Apa yang aku nak, aku dapat. Apa yang aku perlu lawan sekarang? Kenapa aku perlu lawan? Orang punya motivasi untuk berbeza dalam perkara yang berbeza. Ada yang berjuang underground fighter di luar sana yang berlawan atas sebab lain. Korang tahulah. Tapi motivasi aku adalah marah. Dengan dunia sekarang. Korang perlu marah. Dan aku tidak semarah dulu lagi. Aku tidak percaya aku sehebat perjuangan seperti aku dulu lagi. Aku tak lagi. Aku masih boleh bahasa orang, tapi aku tak sehebat dulu lagi. Jadi itulah sebabnya aku memutuskan untuk bersadar awal. Perkara pertama, korang perlu buat adalah korang tu lelaki. Korang perlu percaya korang tu fucking lelaki, sialan. Perkara kedua, korang perlu marah tentang situasi korang. Jika korang telah berada dalam ruang ini dan korang menontonnya, dan korang duduk di sana sekarang, korang menontonnya dan korang melihat sekeliling korang, dan korang tidak mempunyai ramai perempuan dan kehidupan yang lebih baik, marahlah. Jika tidak ada perempuan playboy tidak punya perempuan bertaraf playboy di sisi korang, marahlah. Jika korang tidak mempunyai ramai perempuan yang cantik, tak bani, marahlah. Dan korang perlu duduk di luar sana dan sedar, wah, aku mempunyai berapa tahun kesedaran, dan lebih kurang daripada itu, aku mempunyai berapa tahun yang sangat singkat sebagai seorang lelaki muda, kerana usia akan merosakkan korang. Maksud aku, jika korang punya ramai perempuan dan harta dan kehidupan yang korang nak ketika berumur 60-an, itu tidaklah sehebat mana mempunyai ramai perempuan pada usia aku dan mempunyai perempuan yang tahap model pada umur 20-an. Ini hebat. Jadi korang perlu sedar, korang punya berapa tahun yang sangat singkat seorang lelaki muda. Korang membahasikannya. Korang perlu duduk di sana dan kata, sial, marahlah. Kerana kemarahan teraras secara paksa adalah satu kuasa yang sangat hebat. Korang perlu marahlah. Tidak mengapa, korang lelaki. Ini adalah perkara 3 yang aku akan ajar. Ini adalah perkara yang sangat-sangat penting kerana aku akan cuba jelaskan kepada korang. Dan mereka nampaknya tidak memahami perkara ini. Jadi, aku akan menjadi sangat-sangat jelas. Tiada siapa langsung. Aku ulang balik. Tiada siapa tentang korang yang peduli tentang korang. Aku akan ulang supaya lebih jelas. Sebab ramai yang tidak faham. Tiada siapa peduli tentang korang sebanyak mana korang terpaksa peduli tentang diri korang sendiri. Tiada siapa peduli tentang korang sebanyak mana yang korang perlu perbaiki untuk memperbaiki kehidupan korang ini. Tak ada siapa. Malah ibu bapa korang yang masih hidup, malah kawan-kawan korang, malah semua yang orang fikir yang mereka peduli tentang korang. Mereka peduli tentang korang, ya pasti. Mungkin ada 2-3 orang di planet ni yang benar-benar peduli tentang korang. Tak ada siapa yang akan datang ke katil diorang mengheret korang ke keluar, katil mengheret korang ke tempat kerja, memaksa kau bekerja keras, pergi mendapatkan ramai perempuan yang bertaraf model dan lawa, dan pergi belikan korang kehidupan yang penuh dengan ramai perempuan, dan belikan kehidupan yang korang nak, bagi semua kehidupan yang diinginkan, bagi semua harta. Tak ada siapa yang akan melakukan untuk korang. Korang tidak akan pernah menjadi apa-apa perkara yang korang mahukan jika korang tidak mendapatkannya sendiri. Tiada siapa peduli tentang korang cukup untuk melakukan untuk korang. Ini benar-benar, memang benar. Tak ada siapa peduli tentang korang. Secara peribadi aku percaya pada diri sendiri. Apabila aku mengatakan itu, orang nampak agak keliru dengan ini. Aku tidak tahu mengapa ia mengejutkan orang, tapi aku benar percaya pada diri aku. Dan sebab itulah kerana aku percaya bahawa tidak ada rancangan besar. Aku tidak percaya ada orang yang di atas menjaga aku. Aku tidak percaya bahawa ada siapa di sini untuk menyelamatkan aku di planet ni. Atau di mana-mana orang yang cuba daripada kerajaan untuk selamatkan kehidupan aku. Aku tak percaya. Aku adalah aku. Aku dilahirkan. Aku mempunyai 70 tahun kesedaran kerana aku agak besar. Apabila korang besar, secara fizikal korang cepat-cepat, 70 tahun kesedaran, dan tahun-tahun ini aku alami, satu-satunya orang yang menonjolkan dan menarik dalam kehidupan ni adalah diri aku. Aku gembira menjalani kehidupan yang aku mahukan. Perempuan yang ramai, kehidupan yang aku nak. Tak ada siapa yang melakukan untuk aku. Tak ada orang lain yang bangun untuk aku setiap hari dan bagi tahu aku saja. Aku mau menjadikan kehidupan aku lebih baik. Tak ada siapa akan lakukannya. Aku mahukan mendapatkan dia lebih ramai perempuan.
Tak ada siapa akan melakukannya. Tak ada siapa memikirkan itu tentang korang. Tak ada siapa. Tak ada siapa memikirkan tentang cara nak perbaiki kehidupan korang dalam dunia ni. Tak ada siapa. Satu-satunya orang yang peduli tentang kehidupan korang adalah sebenarnya diri korang. Jika korang tidak peduli, maka korang akan hancur. Terus terang aku cakap. Tak ada siapa akan beritahu korang perkara yang korang mahukan. Tak ada. Sama ada ahli politik Asia menjadi pemimpin atau tidak. Aku peminat besar pemimpin yang kuat. Tapi ia tidak membuat perbezaan. Tak ada ahli politik yang membuat kita mempunyai ramai perempuan bagi kita harta. Tidak ada. Tidak ada orang lain dan akan datang berkata, aku akan menumpukan usaha aku untuk memperbaiki kehidupan korang. Tak ada siapa. Korang harus faham. Korang di luar dunia ni bersendirian. Benar-benar bersendirian. Dan apabila korang memahami 3 perkara ni, korang mula melihat bagaimana mindset itu bersatu. Tiada siapa. Aku ulang. Tiada siapa yang akan menyelamatkan korang. Korang sudah hancur. Ia sepenuhnya terpulang pada korang. Korang marah dengan sesi semasa korang dan korang mahu mengubahkannya. Ditambah korang percaya yang korang boleh melakukan apa saja. Inilah cara aku berfikir pada umur 18 tahun. Inilah cara aku mencapai begitu banyak dalam bertahun-tahun dan singkat. Aku capai banyak benda. Inilah cara aku pergi seorang yang tidak dikenali kepada underground fighter champion, peringkat dunia dan ramai perempuan playboy. Jadi orang keliru antara keduanya. Underground fighter bukan tinju biasa. Aku buat dalam keseluruhan kejayaan aku dalam underground fighter. Mungkin punya ramai perempuan kenalan aku. Aku sekarang punya lebih ramai lagi. Ini tidak dibuat dalam underground fighter semata-mata. Ini dibuat dalam usaha lain. Aku berjaya menjadi underground fighter peringkat dunia ataupun Asia. Dan seorang lelaki yang berjaya mempunyai ramai perempuan cantik, bertaraf model pada masa yang sama. Kerana pada usia yang sangat muda ketika aku mempunyai sumber utama tenaga dan kuasa pada umur belasan tahun aku memahami 3 prinsip itu. Aku percaya aku boleh melakukan apa saja. Aku marah, aku tidak mempunyai kehidupan yang aku mahukan. Dan tak ada orang lain akan berikan kepada aku. Inilah 3 perkara yang korang perlu faham. Jika mana satu daripada elemen ni hilang, korang tidak akan pernah mempunyai mindset yang betul. Mindset G tidak akan pernah terbentuk jika mana-mana hilang satu daripada elemen ni. Ketiga-tiga ini benar-benar penting dan lebih cepat korang bertindak, lebih cepat korang mula faham dan panik. Korang perlu panik dan bimbang dan perhati bahawa korang berumur 20-an ataupun 25, korang belum punya ramai perempuan dan kehidupan yang korang nakkan. Ada orang yang dah 20 lebih muda daripada korang di luar sana mendapat kontrak untuk sukan di Asia, atau ibu bapa mereka masih hidup menyokong mereka untuk, ataupun mereka memenangi loteri, atau siapa tahu apa. Ada orang berumur 20 tahun, 24, dia mempunyai, dan 25 tahun di luar sana mempunyai kereta sport, ramai perempuan, mereka bersama model-model cantik, gadis-gadis di Asia dengan pengikut yang ramai. Mereka bersama seorang yang ia bukan korang. Dan itu perlu membuat korang marah sebab korang tak pernah berada di sana. Korang perlu perhatian, korang perlu risau. Sial, aku kehabisan masa. Korang perlu rasa urgensi dalam kehidupan korang. Meletakkan 3 perkara ini, korang perlu meletakkan ketiga-tiga perkara ini bersama. Ini bersama adalah benar-benar penting. Ini adalah permulaan G mindset. Apabila aku mempunyai 3 perkara ini yang aku akan selesaikan, aku akan beritahu korang apa yang akan berlaku. Aku akan beritahu korang apa yang akan berlaku untuk aku. Jadi aku akan menjadi seorang sayer. Jadi abang aku pernah berkata, korang telah menjadi seorang sayer, dan apa maksudnya ialah aku membuat perjanjian dengan bahawa kata-kata aku adalah kekuatan yang tidak boleh dipecahkan dan kehormatan, dan bahawa jika aku mengatakan satu, aku bersungguh-sungguh dengannya. Jadi aku akan bangun pada waktu pagi dan aku akan kata kepada abang aku melakukan 1000 tekan tubuh hari ini. Sebaik saja aku mengatakan itu, sebaik saja aku mengucapkannya, ia seperti jin, ia menjadi kenyataan. Jika aku berkata aku akan melakukan 1000 tekan tubuh, aku akan melakukannya. Kerana jika tidak melakukannya, aku akan rasa bersalah terhadap diri aku. Dan bahawasanya aku adalah seorang jenis yang cakap kosong. Kerana G tidak bercakap kosong. Kalau aku cakap aku nak buat 1000 push up, tapi aku tak buat, jadi aku adalah seorang yang bercakap kosong. Jadi 3 prinsip ni telah dipelajari. Apabila korang telah memupukkan ini dalam minda korang tidak mahu menjadi seorang yang bercakap kosong. Jadi jika aku bangun berjumpa abang aku dan kata
aku melakukan 1000 teka-teki atau aku akan berlari jauh hari ini, aku akan melakukannya. Kerana jika aku tidak melakukannya, aku akan berasa seperti sampah. Kerana apabila korang memupuk mindset ni, apabila mindset korang berubah, korang boleh menjadi sangat bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Jadi siapa yang datang untuk menyelamatkan korang? Korang menjadi sangat bertanggungjawab. Jadi siapa sialan akan menyelamatkan kehidupan korang? Jadi korang perlu bertanggungjawab sepenuhnya dalam kehidupan korang. Jadi apabila korang menyedari bahawa kata-kata korang adalah salah satu daripada beberapa perkara yang korang ada di planet ni, jika korang mengatakan satu, korang akan mula berpegang padanya. Jadi kemudian ia menjadi sangat mudah untuk berlatih. Korang berkata, aku akan berlatih setiap hari, ataupun setiap minggu ni aku akan berlatih selama 2 jam sehari. Sebaik saja korang mengatakannya, ia pada dasarnya sudah selesai. Jika aku berkata sesuatu, ia pada dasarnya sudah selesai. Ia ditetapkan dalam batu. Boom, selesai. Jika aku mengatakan sesuatu, aku akan melakukannya. Tidak mungkin aku akan mengatakan sesuatu dan aku akan buat beberapa perkataan dan mengucapkannya menjadi kenyataan di planet ini. Dan kemudiannya aku akan menjadi jenis kaparat yang berhenti kerana ia jadi terlalu sukar. Kalau aku cakap aku nak push up selama 1000 tekan tubi, aku akan melakukannya kerana aku jadi seorang yang berpegang pada kata-kataku. Dan inilah satu perkara yang korang perlu faham. Inilah G mindset. Korang akan menjadi sangat spesifik dengan apa yang korang katakan. Kerana jika korang memupuk mindset korang dengan betul dan korang mula hanya mengatakan sesuatu, kemudian korang memegang diri korang bertanggungjawab. Katakan perkara yang korang tidak terfikir, korang mahu melakukan. Bangun dan pergi kepada kawan korang atau ibu bapa korang yang masih hidup, ataupun siapa saja korang tahu, apa korang saja, tak kisahlah sesiapa je, kawan, mak ayah, guru kau, tak kisah. Kau kata, aku akan melakukan 1000 teka-teki hari ini. Katakan kepada orang itu, mereka akan kata, tidak, korang tidak akan buat. Jadi tengoklah aku. Dan kemudiannya, korang punya pilihan. Korang sama ada akan berjaya seperti seorang G atau akan menjadi seorang budak kecil. Dan korang akan berhenti di tengah jalan kerana ia sukar. Lelaki jenis macam korang, itulah lelaki jenis apakah korang? Korang jenis lelaki yang suka bercakap dan tak buat. Itulah kata-kata kosong, omong kosong. Itu adalah keputusan yang korang perlu buat. Tapi jika korang adalah jenis lelaki macam aku akan berkata lantaklah. Dan aku akan berpegang padanya. Aku akan pegang pada kata-kataku. Korang kata tidak, pergi mampus. Aku akan buat. Abang aku berkata, korang menjadi seorang saya. Aku biasa berlatih dengan abang aku. Dia berkata, mari kita buat 500 teka-teki. Aku pula kata, mari kita buat 2000. Dia kata, wah, korang sudah mengatakannya sekarang. Jadi kita harus melakukannya. Aku seperti tepat sekali. Aku sudah mengatakan sekarang. Jadi, sekarang kita harus melakukannya. Tidak ada penyerahan. Kita harus melakukannya. Aku akan buat 2000 push up. Kalau aku dah katakan abang aku, wah, damn, kau dah katakannya macam tu. Jadi kita kena buat. Inilah salah satu aspek G mindset. G, ini adalah nombor 4. Korang harus mula mengatakan sesuatu dan kata-kata korang harus menjadi besi yang tidak boleh dipecahkan. Ini diterjemahkan ke dalam segala-galanya dalam hidup. Ia bukan hanya latihan. Ia diterjemahkan ke dalam segala-galanya dalam hidup. Malah hubungan. Aku berkata kepada ramai teman wanita aku kata, berhenti bercakap kosong dengan aku atau korang keluar daripada rumah. Lelaki berkata begitu sepanjang masa dalam pertengkaran dan kemudian mereka terus bertengkar selama 2 jam. Mereka akan mengatakan itu dan kemudian mereka akan bertengkar. Jika aku katakan tu, dia terus bercakap kosong, aku akan mula buang barang-barang perempuan tu keluar daripada pintu. Kerana aku mengatakannya. Dan jika aku mengatakan satu, aku bersungguh-sungguh. Jika aku melihat seorang lelaki di matanya, jika aku lihat seorang lelaki dan aku kata pada dia, aku akan belasah korang, diam. Dan dia terus bercakap, aku harus menendang punggungnya. Aku akan tendang punggungnya. Aku berhati-hati dengan apa yang aku cakap. Jika aku beritahu dia untuk diam dan dia tidak diam, itu perkara yang beza. Tapi jika aku kata diam atau aku akan belasah korang dan dia terus bercakap, aku akan belasah dia. Kerana aku adalah jenis orang, jika aku mengatakan sesuatu, aku bersungguh-sungguh.
Dan apa yang aku katakan satu spesifik dan bahasa aku bersungguh-sungguh dengan satu ucapan, perkataan aku. Ini adalah satu lagi prinsip. Ini adalah nombor 4 yang korang harus mula bersungguh-sungguh. Dengan setiap perkataan korang ucapkan. Korang berkata kepada seorang, kalau korang berkata kepada seorang aku akan menyai perempuan lebih ramai ataupun kehidupan mewah ataupun kehidupan lebih, korang lebih baik melakukannya. Jika tidak, korang adalah pembohong. Korang adalah pembohong dan korang adalah budak kecil. Jika korang berkata, aku akan menambah otot, korang lebih baik melakukannya. Korang berkata, aku akan mengangkat berat ini, korang lebih baik melakukannya. Korang berkata, aku mendapatkan lebih ramai perempuan, korang akan melakukannya. Jika korang kata, aku harus menjadi kaya, korang perlukannya. Korang lebih baik pergi mendapatkannya. Korang harus menjadi jenis orang yang sungguh mengatakan satu dan bersungguh-sungguh dengannya. Jika korang berkata satu, korang perlu melakukannya. Korang berjanji kepada seorang lelaki akan belasah punggungnya, korang lebih baik belasah punggungnya. Jangan menjadi seorang yang 99% di luar sana bercakap kosong. Mereka mengatakan perkara yang mereka tidak masukkan ataupun perkara yang mereka masukkan. Jika aku kata sesuatu, aku benar bersungguh-sungguh. Dan ini adalah nombor 4. Ini adalah elemen keempat. Korang telah mendengar tiga perkara yang pertama. Ini adalah nombor 4. Segala-galanya korang kata, korang mesti bersungguh-sungguh. Dan apabila korang melaksanakan ini dengan betul, maka korang mendapat keupayaan untuk memotivasikan diri sendiri tanpa henti. Korang mendapatkan motivasi tanpa unlimited motivasi korang dapat. Apabila korang bercakap sesuatu dan korang melakukannya, korang mendapat suatu unlimited motivasi kerana semua yang korang perlu ialah mencari tenaga dan mengatakannya. Korang mencari tenaga untuk mengatakannya, maka korang harus melakukannya. Ia benar semudah itu. Aku akan bangun pagi dan berkata pada Eddie, kita akan berlari jauh hari ini. Korang akan berkata, demi sialan itu hampir maraton. Aku berkata, ya, mari kita pergi. Tidak kira ia mengambil masa seharian, aku sudah mengatakannya. Dan jika aku mengatakan sesuatu, ia harus berlaku. Ini adalah prinsip keempat. Dan salah satu yang paling penting, kerana itulah satu kuasa yang kepada motivasi unlimited. Dan itulah kuasa yang untuk diambil serius dalam semua bidang kehidupan manusia. Jadi, korang perlu spesifik dengan bahasa korang. Aku pernah berada di sebuah restoran Asia pada suatu hari. Seorang lelaki bertengkar dengan seorang teman wanitanya. Dan mereka bercakap kosong. Dia seperti, korang lebih baik diam. Dia terus mengatakan, korang lebih baik diam. Tetapi tidak ada ancaman di akhirnya. Aku tidak begitu suka. Seperti jika seorang akan buat ancaman, buatlah ancaman yang lebih baik. Bodoh. Tapi maksud aku, dia cuba membuat ancaman tetapi tidak mempunyai ancaman. Pada akhirnya, kerana ia kosong dan perempuan itu mengabaikannya. Semua perkara ini dicemahkan ke seluruh sfera korang. Atau jika korang berkata kepada seorang perempuan atau seorang lelaki, korang lebih baik diam atau lain-lain. Dan kemudian, korang tidak melanjutkannya. Mereka akan mengingat perkara itu. Walaupun pada tahap bawah sedar, mereka akan ingat setiap perkataan korang akan dinilai rendah. Perkataan korang dinilai rendah jika tiada mana kata-kata aku mempunyai nilai secara harfiah. Aku boleh masuk, katakanlah, kedai kereta sport di Asia. Tidak kisah. Aku mendapatkan kereta itu. Dan dari situ, aku boleh kata kepada seorang seller, seorang pembayar di kereta sport tu, aku kata dekat dia, aku akan bayar korang esok dan bersalam dengan dia. Dia akan beri aku kereta itu. Dia mengenali aku. Aku boleh pergi dan bagi kereta itu dan berkata, aku akan kembali balik pada hari Isnin. Jika aku ada satu untuk diselesaikan, aku akan bersalam dengan lelaki itu. Aku tidak akan bohong. Jika aku berkata, aku akan kembali pada hari Isnin dan aku tidak mempunyai apa-apa pada hari Isnin, aku akan berusaha keras untuk memastikan aku pada hari Isnin, aku tidak ada apa-apa. Jadi aku akan lakukannya kerana aku sudah katakannya. Dan aku akan berada di sana untuk membayar. Itulah kata-kata kau perlu terapkan dalam kehidupan kau. Ini adalah jenis orang yang korang perlu jadi. Jadi dalam kehidupan ni, ini adalah elemen
4 perkara pertama kepada G mindset. Dan apabila perkara ini kedengaran seperti perkara yang mudah, tetapi untuk melaksanakannya dengan betul-betul benar-benar dan betul-betul dalam minda korang, ia akan mengubah seluruh kehidupan pandangan korang terhadap dunia ni. Korang akan boleh lihat segala-galanya dengan cara yang sama sekali berbeza. Apabila korang melaksanakan 4 perkara ini dengan betul, apabila korang berkata, jika aku mengatakan sesuatu, aku akan melakukannya. Kata-kata aku adalah kemahuan besi. Apabila korang berkata bahawa tiada siapa yang akan datang untuk menyelamatkan aku, apabila korang berkata bahawa aku akan marah kerana tidak punya apa-apa kehidupan aku nak, dan korang menggabungkan semua ni, aku percaya aku boleh melakukan apa saja. Jika korang benar percaya semua 4 perkara ini, ia akan mengubah seluruh kehidupan korang terhadap planet ini. Korang perlu lakukannya. Aku akan akhiri benda ni dengan cepat. Mungkin trade atau ads aku akan sangat terkenal. Ketika aku punya account yang terkenal dulu, sebelum kena ban, mereka mengesahkan aku dan segala-galanya. Aku bercakap terlalu banyak kebenaran sehingga aku terpaksa pergi ke tweet aku paling terkenal, dan adalah ketika aku kata depression tak wujud pun. Mana ada wujud? Kau cuma manja. Dan aku mempunyai beberapa selebriti lah. Dah. Aku mempunyai gadis dari drama Asia. Aku mempunyai lelaki yang terkenal. Siapa lelaki ni dari filem lama, dan dia adalah orang jahat dalam filem juga. Aku sebenarnya agak menyukai sebagai pelakon sehingga dia menyerang aku. Aku berdekat dengan semua orang. Aku bertengkar dengan semua orang. Dan semua orang beritahu aku berapa bahayanya mesej aku. Apa yang bahayanya? Tentang percayai bahawa korang mengawal minda korang sendiri. Kerana jika korang melaksanakan 4 perkara yang baru aku beritahu korang, depression jadi sampah. Depression bukan satu perkara berasa tertekan. Berasa tertekan adalah nyata. Korang boleh tertekan dengan stasi korang. Aku baru sahaja beritahu korang prinsip kedua. Marahlah. Itu tidak mengapa. Tapi mempercayai korang boleh membaikinya sendiri. Itu adalah kunci yang paling penting. Dunia risanya percaya bahawa korang depresi itu senjata raksasa dari langit menyerang korang. Korang tidak mempunyai kawalan ke atasnya. Korang mesti mengambil pil setiap hari. Pil setiap hari adalah musuh mutlak kepada G mindset. Aku tidak peduli berapa menyedihkannya situasi aku. Satu-satunya orang boleh buat mengubah adalah aku diri. Aku akan ubah situasi ini. Satu-satunya orang yang boleh mengubah bagaimana aku merasakan dengan situasi aku atau cuba mempengaruhi situasi aku, itu secara langsung adalah aku. Walaupun korang letak aku dalam situasi yang aku tak boleh mengubah, jika korang meletakkan aku dalam penjara dan aku ditekan, dan kerana aku berada dalam penjara, aku masih enggan tunduk kepada depression. Aku enggan runtuh secara mental dan putus asa. Aku tahu satu-satunya orang yang boleh kawal minda aku adalah aku. Tak ada siapa yang datang menyelamatkan aku. Tak ada siapa doktor dengan pil datang untuk menyelamatkan aku. Depression tidak wujud. Depression adalah keadaan minda yang direka untuk memotivasikan korang untuk mencari kehidupan yang tidak lebih menyedihkan. Itu saja. Sekarang korang harus memutuskan. Adakah korang cukup marah untuk pergi dan melakukannya, atau korang akan duduk menangis dan depression?